lagi ni. You tak nak kenal saya kan? Saya sudah 5 tahun sini tau. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Cuba korang tengok depan mata ni. Terang-terang kedai dimonopoli warga asing. Soalannya takkan benda macam ni pun pihak berkuasa tak nampak. Bukan sahaja buka kedai secara terbuka, siap ada yang berani main cas harga merepek dan kelentong pelanggan. Bila rakyat tempatan nak niaga, bertimbun syarat dan pemantauan dibuat. Tetapi bila warga asing selamba dia monopoli kawasan bernilai tinggi, sampai bila nak tutup mata? Undang-undang lesen perniagaan ini dibuat untuk siapa sebenarnya? Untuk lindungi peniaga tempatan atau sekadar hiasan atas kertas? Takkan nak tunggu viral setiap kali baru nak ada operasi serbuan? Peniaga tempatan makin terhimpit, pengguna pula jadi mangsa perkhidmatan caca marba. Kalau kedai tersegam dekat tengah-tengah laluan, awam pun boleh terlepas pandang, baik tak payah ada penguatkuasa. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan pada sistem penguatkuasaan. Bangun dan buat kerja. Korang rasa macam mana? Mana? You tadi cakap apa? You tadi cakap apa? Tak ada. You sudah tipu saya. You tak nak cek betul-betul. Tengok, ini tipu saya lagi ni. You tak nak kenal saya kan? Saya sudah 5 tahun sini tau. Saya mana tipu, saya cek saja. Sini kenapa hidup? Kawan saya cek. Hidup pakai ya? Kenapa you cakap apa bot? You cek saya 500 kenapa? Kenapa? Cakaplah kenapa? Apa kenapa? Pada pun masalah saya cakap lah. Kenapa? Tak ada masalah masuk mana bot? Kenapa you cakap mana bot? Itu saya cek. Saya Ini? cek. Hidup? Oke, hidup boleh oke ya? Masalah. Tak. Kenapa you cakap saya mana bot? Saya cek saja mata betul tengok. Tak. Tak hidup. Tak, sekarang ini you cakap mana bot? Sekarang ini pun hidup. Kenapa you cakap saya mana bot? You tak kenal saya kah? Saya sudah berapa tahun sini tau. Lu lagi mau tipu saya kah? Panggil dia punya bos. Halo. Apa orang minum na? Panggil dia punya bos. No. You lagi belum cek, you sudah cakap mana bot? Panggil dia punya bos. Mari sini. Bos belum mari nanti. Pukul berapa? 12 12 ke pukul 11? 11. Sekarang 11. Saya tunggu you punya bos. Tengok. Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal.